hidupku ini apabila ku kembali padamu. It's beautiful life, beautiful day, hingga mengalir akhir mata bahagia. Beautiful life, beautiful day, kadang sebab di hatiku betapa indah mengenalimu. It's beautiful life. Beautiful life, apabila mengenalimu. It's beautiful life, ketika ku mengingatimu. Oh, beautiful life, kalau ku menyebut namamu, tak mampu ku ungkap dengan kata. It's beautiful life, beautiful day, hingga mengalir akhir mata bahagia. Beautiful life, beautiful day, kadang sebab di hatiku betapa indah mengenalimu. It's beautiful life, bayangkan andai ku tak mengenali, dalam hidupku tak pernah menyembahmu. Oh, mungkinkah aku menyerahkanmu? Namun kau beri agama ini kepadaku, walau tidak ku pinta. Beautiful life, beautiful day, hidupku bagai di syurga, betapa manisnya mengenalimu. Allah Tuhanku. Beautiful life, it's beautiful life, it's beautiful life, apabila mengenalimu. Izinkan ku cari personality diriku ini. Ku mahu berpotensi mencari arti diri yang hakiki. Tuhan ku bimbangi, lima dikirku tiada lagi asyik hati. أحبك يا من إليها أهدي كلمتي أطل في عمرها يا رب العالمين. لو جمعت أيام عمري من فرح ما تساوي لحظة من وقتي معاك. أنت الحب والجنة تحت قدميك، لا تؤم القلوب إلا
فقد تستحقينها أمي الحبيبة يا بحر والشمس أنا أحتاجك دوما يا أمي أنت الحب والجنة تحت قدميك لا تؤم القلوب إلا إليك خفق الروح لن يجزي عبيرا فحمي عطائك اللهم أعني على الإحسان إليها للأم الحبيبة ربي أبعد عن أمي متاعب الدنيا ولا تذقها طعم الألم يا شفيع ولا دموع الحزن أسعدها وحيوها لي اللهم أعني على الإحسان إليها اللهم أعني على الإحسان إليها الأم الحبيبة حبيبتي يا أمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا الصراط المستقيم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك والحمد لله رب العالمين أما بعد Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya, alhamdulillah malam ni Allah Taala rezekikan kita rezeki untuk sama-sama berkumpul di malam yang sangat mulia, di malam Aidilfitri ya. Yang mana malam ni insya-Allah kita nak mengambil peluang di malam yang mulia ni untuk bersama-sama memanfaatkan ruang dan peluang yang ada. Kebetulan pula malam ni Ada adik ipar. Dulu saing tak? Dulu saing. Dulu saing. Tahun lepas saing. Saya kita belaka ni. Tapi kaya jadi adik ipar dah. Alhamdulillah lah. Secara tak langsung tu orang kata telah menaut silaturahim jauh import dari pantai timur, bukan dari seberang lah, tapi dari pantai timur. Tapi dah berhijrah ke tak? Jadi orang lengging. Oh, jadi orang lengging dah. Wari. Jadi wari dah. Kalau orang apa tu, kalau balik Kelantan ni kecek luar. Apa insya-Allah lah. Jadi sebelum terlambat, saya rasa ada baiknya
untuk kita mulakan perbincangan di malam ni dengan bacaan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Kullu am wa antum bi khair. Alhamdulillah. Akhirnya setelah 30 hari, dah 29 ke 30 hari lebih kurang kan. Akhirnya berjaya juga kita menamatkan perjuangan kita selama hampir lebih kurang sebulan lah kalau kira-kira kan. Dan akhirnya berkat kesabaran sikit, akhirnya kita dah berjaya pun menamatkan fasa Ramadan. Namun kita berharap moga itu bukanlah Ramadan yang terakhir buat kita. Jadi kita nak ambil lah peluang di malam Aidilfitri ni kan, untuk bersama-sama lah mengingatkan diri. Jadi agaknya Rahmat lah bemak. Asyik Abi Redo je kan. Abang Redo. Tak tahulah, di antara sahabat-sahabat Usrah agaknya ada tak yang tertanya-tanya kenapa pula Redo ni dia pakai gunakan abam, apa kaitannya kan. Abam adalah sebenarnya aktiviti saya yang pertama. Aktiviti dalam orang kata menyampaikan lah, iaitu aktiviti bicara anak muda. Yang Alhamdulillah daripada aktiviti itulah sikit beralih ke bicara anak soleh, kemudian menjadi camp anak soleh. Dan Alhamdulillah saya dan Cik Mat juga bersama-sama lah. Cik Mat adalah sebahagian daripada orang kuat kita akhirnya, yang mana telah pun bersama-sama di bumi Negeri Sembilan ni, dalam mengusahakan yang terbaik untuk membina anak-anak di Kariah ini dan juga anak-anak di sekitar ni lah, untuk bersama-sama menjadi Muslim yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah Bemak guna tahun ni Raya tak balik Kelantan ke? Oh, tak balik. Di Cuma Abang Mat dulu sebelum ni kawan dengan dia ni. Dia teroffer pula kan. Jadi kita terimalah offer tu. Dan akhirnya kita jadi orang kata ikatan tu lagi makin kuat. Jadi bukan tak balik, tapi sistem keuangan tu tidak mengizinkan. Jadi tahun ni kita beraya di Negeri Sembilan lah tak? Kita beraya di Negeri Sembilan. Kita tengok apa Negeri Sembilan, apa orang Negeri Sembilan buat pagi raya. Jadi sebagai apa tu, perantau di negeri orang, guana lebih boleh sikit apa share ke? Kita dah merantau banyak tempat lah. First kali kita keluar daripada Kelantan tu pergi Pahang belajar ambil teknikal lah. Kita sekolah tak pandai, sekolah kelas last sekali. Jadi kita fikir tak boleh lah masuk PU apa semua, ambil teknikal lah. Jadi kita ambil teknikal mechanical engineering lah, 2 tahun. Lepas tu praktikal dekat Penang. Masa tu tahun 2005. Jadi company praktikal tu adalah Shimita Automotive Asia. Jadi dia bagi hostel lah duduk situ, tapi dia bagi hostel
duduk lepas tu ada member lah. Dia orang Jawa. Lepas tu yang kita campur duduk dengan Indon orang. Lepas tu bila Jawa jumpa dengan Jawa, Jawa satu Jawa Malaysia, satu Jawa Indon ni, dia ada satu apa ni, macam satu bahasa tu dia ingat orang Jawa sini tak faham. Jadi gaduh. Keluar daripada hostel tu. Jadi itulah ni bila keluar daripada tu makan modal lah. Kan, makan modal. Kita kena cari rumah, kena cari apa ni? Kena jalan kaki daripada rumah tu nak pergi ke kilang tu kena jalan kaki. Tapi tak jauh lah, dekat cuma kita kena terpaksa korban lah duit apa semua nak deposit tu. Jadi situ lah kita belajar macam mana nak hidup, makan Maggi kan. 3 orang masa tu, 3 orang. Lepas tu yang 2 orang lagi bila dah habis praktikal tu dia orang balik. Saya stay. Saya stay dekat ni lah, dekat Penang tu. Cuma masa tu lah kita test makan nasi kandar. First makan cirit tu. Lain clear. Bukan, nasi kandar pelita. Oh, berita. Sebab dia kita tak cakap pun suruh campur kuah tu kan. Dia main campur sembarang je. Campur tu balik terus. Tak boleh bincang lah. Terus lari ke toilet. First lah try nasi kandar. Lepas tu lepas lama-lama dah duduk itu dah boleh dengan culture itu kan. Dah okey lah. Dah okey tapi duduk tak lama lah. Duduk dalam 2 tahun. Lepas tu member ajak ni datang Johor. Kerja. Kata kerja yang best lah. Kerja offshore, gaji besar. Rupanya indah khabar daripada Rusia. Memang kerja tu tempat open, memang panas. Kalau kita yang biasa kerja dalam aircon, kalau mesin CNC kan, kalau sahabat-sahabat Austra online yang pernah bekerja ataupun pernah belajar tentang CNC kan, jangan tahu mesin CNC tu memang duduk dalam aircon. Sebab kadang-kadang yang guna CNC ni barang-barang yang mahal. Jadi dia tak nak benda tu karat apa semua. Satu lagi ketahanan mesin. Jadi kita kerja dalam aircon. Bila kerja tempat open, dia jadi macam culture shock kan. Jadi situlah kita belajar, kita naik sikit. Sampailah. Masa tu Abang Mat masa duduk negeri-negeri luar ni kan. Masa tu lah kita tolak entah ke mana, puasa entah ke mana. Sebab kita ikut culture orang situ kan. Kita bercampur dengan kawan-kawan baru kita ni. Jadi solat pun kita tinggalkan, puasa pun kita tinggalkan. Sebab apa? Sebab tak ada orang nak guide kita. Tak ada orang nak guide kita. Sama juga hari ni. Abang Mat duduk KL ni kan. Selama je orang masuk beli tengah hari beli nasi tapau kan. Sebab tak ada orang nak guide, tak ada orang nak kalau orang ni buat Bimbing. salah, bimbing. Itulah yang sampai ke hari ni orang rasa macam tak ada orang yang nak perhatikan kita, salah kita, baik buruk kita. Jadi tak ada yang nak guide. Jadi itulah hinggalah Abang Mat kenal Abang Redha, kenal ada lagi lah, ramai lagi lah. Dia mengajarkan tentang Islam yang sebenar lah. Yang sebenar. Macam mana kita nak puasa tu, macam mana kita nak tentukan tarikh puasa tu, macam mana kita nak tentukan tarikh raya tu. Semua ada guideline, semua ada bimbingan, semua ada praktikalnya, semua ada teorinya, dalilnya. Bukan kita ikut sebarang, main ikut je. Kan? Itulah pentingnya guideline tu, pentingnya informasi, maklumat apa semua. Kalau kita hari ni kalau kita nak tengok TV je kan, dengar cakap-cakap ustaz je tanpa kita ada kesedaran diri, memang kita tak akan ke mana. Kita akan situ je kan. Kita tak akan berbicara out of box kan, keluar kotak kan. Sebab kita akan taklid buta atau kita ikut je sehingga masuk dalam lubang biawak pun berkali-kali pun kita dah kena patuk ni, dah kena sengat ni, tapi
stay lagi ikut. Jadi itulah sikit perkongsian daripada Abang Mat. Abang Mat serahkan kembali kepada Abang Redha. Alhamdulillah. Sebenarnya kita malam ni kita menantilah sahabat-sahabat kita yang lain. Sebab kalau ikutkan tadi kita ada menjemputlah semua untuk bersama-sama ke rumah kami ni untuk meraihkan Aidilfitri bersama-sama lah. Tapi alhamdulillah mungkin ni lah masing-masing ada urusan masing-masing. Jadi kalau seandainya yang lain ada malam ni, insyaAllah kita rezeki kita lah dapatlah untuk mendengar perkongsian daripada yang lain kan. Tapi seandainya tak dapat, wallahualam bisawab. Tapi kita mendoakanlah yang terbaik untuk semua. Semoga semua dalam keadaan yang sihat sejahtera, dipermudahkan urusan. Moga-moga malam ni dapatlah kita jumpa dan dengar cerita Aidilfitri masing-masing kan. Dan insyaAllah malam ni kita sajalah nak pilih satu tema, iaitu titik kesatuan, yang mana kita mengharapkan sebenarnya Aidilfitri ini adalah Aidilfitri untuk mempersatukan kita semua. Bagaimana saya dan Cik Mat ni dipersatukan dengan kalimah la ilaha illallah Rasulullah, yang akhirnya menolak. Sebab apa tau? Sebab kalau saya sekarang ni biasalah kawan-kawan kan, kalau kat ni bukan nak apa, Abang Mat kan daripada Kelantan kan. Sek-sek Ambon ni, sek-sek Ambon tiba keluar kan, kecek Kelantan pula. Kawan-kawan saya ni kalau di pengajian tu, di kuliah lah di UIA sekarang ni, terkadang tu bila ada seorang kawan tu, mak ayah dia orang Kelantan sendiri. Tapi tak tahulah ni masalah daripada orang kata tu mungkin khabar angin ataupun berita yang tak baik yang selalu dibawakan lah kan. Akhirnya kawan ni walaupun mak ayah dia ni orang Kelantan, tapi dia duduk di Pahang lah. Dia duduk di Pahang, membesar di Pahang, dan jadi dia berbicara tu terkadang tu bukan apa tau, kalau macam dia kata contoh terkadang ada kawan yang kata tentang jodoh lah kononnya kan. Lepas tu dia cadangkan lah, kau ni nanti jodoh ni orang Kelantan ni. Perkara pertama yang dia akan cakap, oh no, red flag. Dia sebut red flag. Bila kita faham dengan ni, red flag tu maksudnya tu dia tak setuju lah, tak setuju lah kan, tak setuju lah dengan orang Kelantan ni. Walaupun payah dia orang Kelantan. Jadi tapi nak katanya itu mungkin permasalahan pada hari ni lah. Orang Islam kita mungkin ni lah, kita hari ni tak hidup dalam kehidupan Islam, sehingga kan orang yang berada lah. Walaupun hari ni kan Kelantan tu dipanggil sebagai negeri Serambi Mekah lah kan. Serambi Mekah. Yang pada satu ketika dulu, tak silap kita lah, Serambi Mekah ni juga satu ketika disandang oleh di negara ni Aceh, betul? Pada ketika era khilafah dulu lah, yang mana ketika itu di Nusantara ni Aceh menjadi penaung. Alhamdulillah 2018 saya dapat menjejakkan kaki di Aceh, melihat kesan-kesan tsunami dan juga melihat kesan-kesan keagungan Islam di Nusantara, di mana di Aceh itu walaupun pada ketika itu di penghujung daulah itu Islam mula melemah, tetapi di atas kelemahan itu tidak menolak untuk Islam, khilafah pada ketika itu, khalifah pada ketika itu, pemimpinnya, untuk merasa bertanggungjawab, membela nasib umat Islam yang berada jauh sebenarnya. Jauh daripada pada ketika itu pemerintahannya berpusat di Istanbul, Konstantinopel. Tapi kerana pada ketika itu Portugis telah pun mula bermaharjalela di bumi Nusantara, telah pun dihantar, tetapi di atas beberapa keadaan yang menyebabkan akhirnya mereka berjaya untuk sampai ke Aceh, tetapi tidak sempat untuk meneruskan ke bumi Melaka. Tetapi mereka akhirnya telah berkubur di Aceh, dan kuburnya itu boleh dilihat di perkuburan Panglima di Bitai. Panglima di Bitai ni sebenarnya nama panggilan orang setempat. Yang mana orang-orang ni sebenarnya pada ketika dihantar tu daripada daulah Islam kan, mereka tu ramainya adalah orang daripada Arab dan juga Ajam lah. Ada yang bangsa Turki sendiri, ada juga yang lain-lain, yang mana pada ketika itu kita lihat sendiri
di dalam Daulah Islam tu sendiri, Khilafah Uthmaniyah pada ketika itulah. Yang mana dalam Khilafah Uthmaniyah itu sendiri lagilah macam-macam. Ada Armenia, ada apa lagi? Ahmad Balkan. Sanction, Balkan. Balkan tu orang luar yang asalnya orang Eropah. Siap. Bahkan ialah Turki Uthmaniyah ni sendiri, dia dipanggil sebagai Sofatul Rijal Al-Marid. Tengok bahasa Arab macam ingat, tapi sebenarnya selalu kita dengar Sofatul Rijal Al-Marid ni adalah orang Eropah yang sakit. The sick man of Europe. Sick man of Europe. Keadaan yang diberikan. Tetapi orang kata tu kelemahan pada ketika itu, lemahnya mereka itu tak pernah menghalang mereka untuk memastikan kesatuan yang ada tu tidak berpecah. Mereka berusaha sedaya upaya untuk membela nasib Islam. Berbeza pada ketika inilah kita melihat beberapa keadaan kan, dan kita mengharapkanlah sedikit demi sedikit nanti insya-Allah moga-moga ini kita akan berjaya untuk menyambut Aidilfitri bersama-sama. Kita mengharapkan itulah, itu besar harapan kita lah. Moga satu hari nanti kita akan dapat menyambutnya dengan bersatu padu pada tarikh yang sama, hari yang sama. Dan ketika mengatakan perkara ini, ada ramai yang akan mengatakan perkara ini sangat susah nak jadi. Umat Islam ni susah nak bersatu padu. Susahnya itu kerana pada hari ini kita terpecah-pecah. Jadi di situ saya selalu kalau bila ada peluang masuk ke masjid ataupun surau, apa yang akan saya sampaikan satu perkara adalah kita kena ubah cara berfikir. Kita kena berfikir beyond the inspiration. Beyond the inspiration. Luar nalar. Melebihi, kalau abang tadi kata, abang Cik Mat kata tadi, Abang Mat kata berfikir luar kotak kan. Tapi kita lebih siap sebab umat Islam memang dia selalu merendah diri. Tetapi tidak hatinya. Hatinya adalah hati yang sangat besar. Dan kerana itulah apabila Nabi kata memberikan bisyarah-bisyarah kepada sahabat-sahabat, mereka tak pernah tanya, boleh ke? Bila kita katakan ini kan kita nak bersatu padu kan, boleh ke nak bersatu padu? Jawapannya bukan itu sepatutnya yang ditanya. Tetapi sahabat-sahabat ditanya, bila dikatakan Rom akan dibuka, dia tanya Rom yang mana akan dibuka dulu. Dan ketika itu Nabi kata Rom Timur. Dan akhirnya mereka berusaha sedaya upaya. Daripada Nabi beritahu itu, sehinggalah terbukanya Konstantiniyah oleh Sultan Muhammad Al-Fatih itu, tempoh waktunya hampir 800 tahun. Sangat jauh. Tetapi mereka tak pernah berputus asa. Itulah yang sepatutnya kita ambil iktibar pada malam ni, untuk menyatupadukan seluruh umat Islam ni. Tak ada yang mustahil oleh seorang umat Islam. Dengan lagi, minded itu perlu ditukar. Perlu dilakukan satu, bukan reformasi lagi, tetapi revolusi pemikiran. Mengubah 100% pemikiran itu kepada pemikiran Islam. Jadi insyaAllah, Bemat, Bemat, mungkin harapan di malam hari raya ni kan, apa harapan Bemat pula? Boleh kongsikan sikit. Mak nak kongsi satu cerita tentang seorang ulama ni, zaman Abbasiyah ni. Dia dipanggil oleh Sultan lah untuk menghadap dia. Jadi ulama ni memang dia seorang yang memang tak takut lah. Tak takut. Jadi dipanggil oleh Sultan tu. Dia masuk ke istana tu, dia buka selipar. Lepas tu Sultan ni dia kata, wahai Syekh, pakai selipar kau. Jadi ulama ni jawab, dia kata, aku masuk masjid pun aku tak pernah pakai selipar. Ini kan masuk istana, jadi sama. Maknanya dia punya adab dia tu, dia masuk masjid ke, dia masuk rumah ke, mesti dia buka selipar. Bila adanya ulama macam ni kan, ada syekh macam ni, kita boleh dapat keadilan. Daripada dia tu kita boleh dapat keadilan. Maksudnya dia mengkritik tu bukan kritik keburukan pemerintah tu, ataupun perangai bukan perangai, ataupun peribadi pemimpin tu, tapi kritik kebijakan dia, kepimpinan dia tu, apa yang dia buat, kesalahan apa yang dia buat. Ni dia berani untuk
memuhasabah pemimpin itu sendiri. Sehingga pemimpin tu dia betulkan salah dia. Sebab hari ni pemimpin-pemimpin Muslim ni dia taat kepada barat, dia taat kepada kiblat yang salah, kan. Kalau nak pendidikan nak bagus, ala-ala barat. Nak pendidikan yang apa, yang tak bagus, tengok Cina. Dia dah apa tu? Dah setting benda tu kan. Jadi macam Farah dah cakap tadi kan, kita kena ubah balik kepada Islam. Cuma harapan Abang Mat tu sama macam Farah tu, nakkan kesatuan. Maknanya kita dekat Palestin ke, duduk dekat Mesir ke, duduk dekat Patani ke, duduk dekat Indon ke, dekat Malaysia ke, Kelantan ke, Negeri Sembilan ke, kita solat sama-sama, kita puasa sama-sama, tarikh yang sama, hari raya yang sama, tak ada lagi perbezaan. Mungkin perbezaan khilafiyah tu memang kita tak boleh nak elak lah kan. Tetapi sebagai seorang Muslim tu, kita kena pilih yang mana yang kita rasa menenangkan jiwa, kan. Yang mana, sebab tu Rasulullah SAW tu Sallallahu alaihi wasallam. dia mengajarkan para sahabat tu sebuah keyakinan yang tinggi. Contoh Sumayyah macam tu kan. Kenapa dia nak korbankan diri dia untuk Islam? Kenapa sanggup korbankan nyawa untuk Islam? Sebab apa yang diberitahu oleh Rasulullah SAW tentang sesuatu yang nyata, sesuatu yang jelas kan. Sebab dia sendiri melihat pribadinya Rasulullah, keturunannya Rasulullah memang keturunan yang terbaik, nasab yang terbaik. Maka itulah yang membuatkan dia percaya pada Rasulullah SAW tu. Jadi kita pun hari ni kita kena ambil iktibar dan jadikan para sahabat ni idola kita. Kan? Idola kita. Maknanya kita kalau kita nak tengok manusia yang terbaik tu, kita tengok para sahabat Rasulullah. Kan ada satu hadis tu, alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ar rasyidin, kan. Sejahtera orang yang mengikuti sunnahku dari kalangan sahabat-sahabatku khulafa'ar rasyidin. Jadi harapan tu adalah kesatuan. Jadi Mak serahkan kembali kepada Abang Redha. Bila Bemat sentuh tentang Palestin tadi, agak meruntun jiwa kat lah. Bila tadi kita baru lihat berita tadi kan. Bila lihat berita, kita di sini Alhamdulillah boleh solat bersama-sama. Tetapi di sana pada ketika ini sedang dilanda dengan pelbagai konflik. Sehingga dugaannya tu, sehingga kan pada hari ini Masjid Al-Aqsa tidak dapat ditunaikan solat Aidilfitri pada tahun ini. Dan ini adalah satu yang pastinya meruntun. Dan sebagai seorang bakal kaunselor, saya sentiasa diajar untuk bersifat yang dipanggil sebagai congruence. Congruence ni bersifat tulen. Bersifat, maksud dia tu kalau bukan nak kata kita ni baik, tak. Tetapi memang kita cuba belajar. Saya bukan orang baik, saya cakap terus terang. Saya orang yang berhijrah. Tetapi kita belajar untuk menjadikan ketika kita, sebab macam ini je. Kalau clients tu, dia datang kepada kita, kita ajar kepada dia, kita bagi tahu dia begini dan begini. Sedangkan sebenarnya benda tu bukan datang daripada kita. Maksudnya kita sendiri pun tak buat benda tu. Klien ni, dia dapat merasakan yang orang ni macam tak, apa orang kata tu, macam tak meyakinkannya. Kan, tak meyakinkannya. Jadi, nak ataupun tidak, cara yang terbaik untuk klien tu sendiri pun dia merasai dia akan boleh mempercayai kita. Adanya bukan saja trust, tetapi adanya rasa yang kita ni, apa selalu kalau istilah bahasa Inggeris tu, you do the talk. Tak silap lah. Kalau salah minta maaf, dia betulkan lah. Maksudnya kita tu melakukan apa yang kita katakan. Jadi saya sedang belajar. Untuk apa yang kita sampaikan ni, sebenarnya yang pertama saya lakukan, dan yang kedua seandainya benda tu tidak lakukan, maka saya menyampaikan ini dengan hasrat untuk menasihati diri saya sendiri, untuk muhasabah diri saya sendiri, untuk melakukan apa yang saya katakan.
Dan ini jugalah yang akhirnya menolak diri kita untuk menambah baik diri. Itu yang menolak kita lagi untuk menambah ilmu. Kita tahu bila kita menyampaikan, baru kita nampak yang kita sebenarnya tak cukup ilmu kita. Jadi benda ni memang perlu, nak ataupun tidak. Umat Islam pada hari ni, kita tahu bahawa talibul ilm faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu tu kewajipan bagi setiap umat Islam. Tetapi saya sendiri merasai satu ketika, bukannya tak nak menyambung pengajian. Nak menyambung pengajian ni sebenarnya daripada diploma dulu, grade 2010-2011, nak menyambung pengajian ni dah lama dah. Tetapi kerana sistem hari ni tak support. Nak sambung belajar perlukan duit. Nak sambung belajar perlukan berbagai-bagai prasarana, keperluan lah. Banyak keperluan yang diperlukan. Akhirnya itu yang membuatkan umat Islam ramai yang tak menyambung pengajian, tak menambah baik, tak menuntut ilmu. Dan akhirnya ini yang membuatkan umat Islam akhirnya berada dalam keadaan yang jumud. Dan akhirnya orang nampak, terkadang tu orang akan ada perkara ni yang selalu sebut, yang saya selalu dengar bila dia katakan, ketika melihat orang bukan Muslim, dia nampak Islam. Terutamanya biasanya yang akan sebut di Jepun lah. Memang sebagai pendidik sendiri pada hari ini, bila kita mengikuti pengajian sendiri pun, memang Jepun antara yang banyak digunakan sebagai model yang menunjukkan, kerana daripada peringkat awalnya pengajian mereka semua yang dididik tu bukan untuk examination, bukan untuk ujian, tetapi untuk membina mereka menjadi warga negara yang baik. Itu ternyata itu yang dilakukan di sekolah rendah di Jepun. Berbeza dengan sistem pendidikan kita. Dan ini adalah beberapa keadaan lah yang perlu ditambah baik. Kerana sebenarnya dalam Islam itu je yang dididikkan. Dan kalau di usrah sebelum ni, saya pernah bawa tajuk Tarbiyatul Aulad. Dan Tarbiyatul Aulad tu ternyata pendidikan anak tu bermula daripada diri sendiri, bermula daripada pemilihan pasangan. Barulah ketika anak tu lahir, dia akan terdidik bukan saja daripada ketika dia lahir tu, tetapi daripada dalam kandungan tu lagi, sebelum kandungan tu lagi dia telah terdidik. Itu adalah pendidikan Islam yang seharusnya berlaku. Tetapi pada hari ini, kerana kita tidak lagi hidup dalam kehidupan Islam, itu yang membuatkan kita tidak melihat keindahan Islam. Akhirnya Islam nampak yang buruk. Sehingga kan sedihlah saya, sebab dalam Ramadan ni saya mendengar sendiri kalam daripada beberapa sahabat-sahabat lah, ketika menunaikan tarawih kan, bila dia katakan tentang Palestin ni, dia yang mungkin kita tak boleh nak salahkan dia, mungkin daripada kita sebut sebagai maklumat awal yang dia terima, itu menyebabkan akhirnya dia mengatakan Palestin tu sendiri masalah adalah masalah orang Palestin sendiri, sebab dia orang sendiri yang menyebabkan mereka berada dalam krisis itu. Sedangkan benda ni perlu dilihat secara menyeluruh lah, dengan orang kata kalau kacamata yang besar, iaitu eagle's eye, yang melihat satu permasalahan tu dari kacamata yang melihat secara menyeluruh, tidak boleh secara singkat. Jadi ini adalah beberapa perkara yang mungkin kita boleh ambil sebagai ibrah dan iktibar pada malam ni lah, untuk kita bersama-sama mengusahakan bersama-sama untuk menuju kepada satu kesatuan. Bermula daripada Aidilfitri hari ini. Janganlah berlalunya Ramadan ini dengan sia-sia. Kita mengharapkan, sebab insya-Allah moga-moga kita beroleh Lailatul Qadar lah. Alhamdulillah, pada malam yang ke-24 tak silap saya, 24 ataupun 23, kami melakukan qiyam di Masjid Kunduli Rembau lah, dan akhirnya alhamdulillah pada malam tersebut kita qiyam di masjid tersebut kan. Dan ialah beberapa kan, kalau kita selalu mendengar perbincangan ulama yang mengatakan beberapa ciri-ciri kan, bila Lailatul Qadar tu adalah hari tu harinya dingin, sejuk, tidak panas, tenang. Dan malam tu kebetulan malam tu juga sangat kiranya tenang, taklah sejuk sangat, tetapi harinya kiranya tenang dan dingin lah. Dan pada belah pagi, awal pagi tu, di 1/3 malam tu, hujan turun secara hujan halus je, bukannya ringan-ringan sangat pun, halus, yang membuatkan keadaan tu lagi
tenang. Dan itu beberapa keadaan lah yang kita harapkan seandainya benarlah pada ketika itu Lailatul Qadar, kita memang mendoakanlah semoga Allah SWT menyatupadukan kita semua dan akhirnya mengumpulkan kita semua lah di Jannatul Firdaus nanti, dan akhirnya kita berkumpul sebagai umat Nabi Muhammad SAW di hari akhirat dan kita beroleh syafaatnya dan bersama-samalah berjaya untuk ke syurga Allah SWT. Moga Allah Ta'ala melimpahkan kita dengan segala keberkatannya lah. Mungkin sebagai penutup, kita lihat, minta sikit lah penutup dari Abang Mat, short and sharp. Boleh Abang Mat? InsyaAllah. Jadi Abang Mat, harapan tu kita di bulan Ramadan tu kita boleh puasa, kita boleh bangun pagi, kita boleh baca Quran. Jadi di bulan-bulan selepas ni pun kita maintain lah. Kita maintain. Boleh puasa Isnin Khamis ke, boleh puasa hari Isnin saja pun okey. Boleh puasa hari Khamis saja pun okey, tak masalah. Jadi kita teruskan. Sampailah kita jumpa lagi Ramadan yang akan datang. Amin, semoga. Jadi itulah harapan tu. Kita sama-sama, sebab kita nakkan kembali kehidupan Islam. Semua orang nakkan kehidupan Islam tu, tapi masing-masing tak ada gambaran. Abang Mat sendiri pun tak ada gambaran macam mana Islam itu apa yang dikatakan rahmatan lil alamin tu kan. Jadi Abang Mat teringin sangat kan. Jadi satu, orang kata satu cita-cita lah, satu misi yang Abang Mat nak sendiri merasai apa itu rahmatan lil alamin. InsyaAllah. Jadi Abang Mat berharap kan suatu hari nanti Islam tu akan kembali memimpin dunia, membebaskan tanah-tanah kaum muslimin. Kita selama ni kita tak pernah melihat orang membela Islam tu, tapi kita melihat orang membela negara kan, membela bangsa. Tapi kita tak pernah tengok lagi orang macam mana orang Islam tu dia berjihad kan, lawan para penjahat lah kan. Jadi mungkin tu saja daripada Abang Mat. Serahkan kembali pada Abang Redha. Sebagai penutup, insyaAllah saya tutup dengan satu quotes lah, iaitu jangan pernah takut untuk bermimpi, iaitu untuk memiliki impian yang besar, kerana seandainya mimpi saja pun kita tak mampu, bagaimana mampu untuk kita mencapainya. Jadi sama-samalah kita mengusahakannya bersama, insyaAllah. Jadi dengan itu tamatlah perbincangan kita malam ini. Kita tutuplah dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidilfitri ma'azai batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Kullu 'am wa antum bi khair. Insyaallah. Ila liqa. Ma'assalamah.